Baik, yang keempat, akhir, bahawa engkau jangan menghimpunkan harta dunia lebih daripada cukup makan setahun. Seperti apa yang pernah dibuat oleh Nabi SAW. Dan bagi sebahagian daripada isteri-isteri beliau, dan beliau bersabda, Allah baja'alku ta'ali Muhammad kafafan. Ya Allah, jadikanlah makanan keluarga Muhammad ni hanya secukupnya sahaja. Dan Nabi SAW tidak mempersiapkan makanan cukup setahun ini bagi kesemua isteri-isterinya, tetapi hanya bagi isteri yang lemah imannya sahaja. Adapun isteri yang kuat iman, maka Nabi SAW hanya mempersiapkan makanan untuk setengah hari sahaja. Kita, apa contoh makanan satu tahun? Macam mana contoh makanan satu tahun? Sos kicap tu. Tengok tali luput dia bila. Kalau tali luput satu tahun, berarti kita sebenarnya dah siapkan makanan untuk satu tahun. Kecuali kalau kita pakai sos yang sekali pakai. Jadi di rumah Nabi hanya ada makanan yang sekali makan. Jadi tak ada stok makan. Jadi tak ada satu bekal letak gandum dengan beras yang boleh pakai untuk sebulan, tak. Rumah Nabi hanya ada benda yang makan untuk sekali makan. Berarti kurma kan tahan lama. Kurma kan boleh simpan berbulan-bulan. Kita boleh fahami di sini tak semua rumah isteri Nabi ada kurma. Kalau ada pun kurma untuk sekali makannya. Contohnya mereka sekali makan kata apa? Sekali makan 3 biji kurma lah. Pagi 3 biji kurma, tengah hari 3 biji kurma. Berarti rumah mereka hanya ada 6 biji kurma je. Yang benda tu cukup untuk setengah hari saja. Maka Nabi bila mana pulang ke rumah tanya, ada makanan hari ni? Isteri dia kata tak ada. Tak ada makanan tu bukan isteri tak masak. Bukan macam tu. Itu bahan makanan ada, tinggal masak tak masak je. Ini tak ada tu, tak ada tu. Bahan pun tak ada. Yang bahan basah pun tak ada, bahan kering pun tak ada, simpanan pun tak ada. Itu maksud tak ada makanan. Walaupun sebiji kurma, tak ada tu, tak ada yang level sebiji kurma pun tak ada, kosong. Dan itu untuk rumah isteri Nabi yang dah lama dengan Nabi. Adapun yang baru kahwin, seperti contoh Sayyidatina Safiyah, dahulu adalah Yahudi, masuk Islam, kahwin dengan Nabi. Sayyidatina apa lagi, Raihanah, dahulu adalah anak kepada pemimpin Yahudi, kemudian masuk Islam. Maka yang macam ni mungkin Nabi akan siapkan makanan untuk 1 tahun. Siapkan makanan 1 tahun berarti apa? Ada stok makanan kat rumah. Ada stok gandum, ada stok beras, ada stok susu, ada stok kambing, unta dan sebagainya. Tapi untuk isteri macam Sayyidatina Aisyah dan sebagainya, rumah mereka kosong. Hanya makan untuk hari ini saja settle. Maka Nabi pernah habis semayang, Nabi bergegas pulang ke rumah. Sahabat pun pelik. Biasa Nabi lama duduk zikir, ni Nabi habis semayang, Nabi bergegas. Bila tanya, rupanya kata Rasulullah ada makanan ataupun ada harta yang belum diagihkan ke rumah. Berarti dia faham di sini rumah Nabi itu kosong. Duit pun tak ada, makanan pun tak ada. Cumanya sebenarnya orang-orang yang beribadat, orang-orang ahli agama, ahli ibadat, yang fokus hidup dia untuk agama dan fokus hidup dia untuk ibadat, sebenarnya orang begini Allah Ta'ala berikan kemurahan rezeki. Bila dia perhatikan, Nabi dan para sahabat semua orang kaya-kaya. Cuma mereka yang pilih untuk hidup begitu. Mereka yang pilih untuk hidup zuhud, bukan mereka miskin. Kalau tidak, nanti orang akan kata orang Islam ataupun ustaz-ustaz ni semua orang miskin gitu. Tak naklah belajar agama, nanti nak makan apa, akan keluar istilah begitu. Sebenarnya kata-kata ahli agama, ahli ibadah, wali-wali semua orang kaya-kaya. Cuma tinggal lagi mereka nak pilih cara hidup bagaimana. Ada yang pilih cara hidup zuhud, tak simpan sama sekali. Ada sebahagian memilih untuk ambil sekadar keperluan. Ada sebahagian mereka memilih untuk mengecapi kenikmatan, untuk tunjukkan kepada orang ramai bahawasanya ahli agama juga ada harta. Maka kita akan baca kisah para ulama daripada dulu zaman sahabat sampai pada hari ini. Orang ada akan ada 3 golongan. Satu, digunakan kekayaan tersebut dengan tunjuk kaya, bukan sebab kemewahan, bukan sebab bermegah-megah, tapi supaya orang tahu fokus hidup beragama tak semestinya akan jadi orang yang miskin. Yang kedua, akan ada orang yang ambil sekadar kecukupan saja, lebihnya diberikan. Dan akan ada golongan yang ketiga yang tolak walaupun untuk kecukupan hidup. Itu ada daripada zaman para sahabat sampai ke hari ini. Golongan yang tolak semua kemewahan, memilih hidup susah atas nama zuhud. Dan ketiga-tiga ini semuanya baik. Imam Malik katanya, setelah Imam Syafi'i pulang daripada belajar, dia pulang ke Madinah, tengok Imam Malik ni berlimpah ruah kenikmatan, kemewahan dia. Sampai sedih Imam Syafi'i tengok. Namun kata Imam Malik, benda tu adalah kurniaan, dia hanya menggunakan sahaja.
Tapi Imam Syafi'i, ibu dia berpesan, jangan pulang ke rumah selagi ada harta. Maka Imam Syafi'i sampai ke rumah selas pinggang. Sebab ibu dia tak bagi makan. Padahal kedua-duanya kaya. Imam Syafi'i pulang ke Madinah dalam keadaan bawa beratus ekor unta bersama dengan muatan. Kaya-kaya pemberian daripada orang. Tapi dia sampai ke rumah dalam keadaan tak tersisa satu pun. Jadi kedua-duanya adalah diamalkan oleh para ulama bergantung kepada situasi. Kalau sampai miskin menyebabkan agama ditolak, kalau sampai miskin menyebabkan orang tak nak belajar agama, kalau sampai miskin menyebabkan orang hina agama, kalau sampai miskin menyebabkan orang tak nak belajar ilmu agama dan tak nak amalkan agama, kena kaya. Kerana itu Imam Nabi Sulaiman pernah berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang paling besar, yang tak pernah diberikan oleh sesiapa. Nabi kot, takkan Nabi minta kerajaan, takkan Nabi minta kekayaan, takkan Nabi minta kemewahan. Tapi kerana kemewahan Nabi Sulaiman lah Ratu Balqis sampai tunduk. Bila mana dia masuk tengok istana, lantai daripada kaca semua jam, Ratu Balqis tak pernah tengok kemewahan macam tu. Akhirnya dia tunduk pada kerajaan Nabi Sulaiman. Maka terkadang kekayaan yang dikumpulkan oleh para ulama yang dizahirkan oleh mereka bukan sebab cinta dunia, tapi kadang-kadang memang ada orang perlu berdakwah dengan kekayaan tersebut. Ada orang dinampak kalau tak kaya, orang tak terima agama. Kalau tak kaya, tak lepas nak berdakwah, digunakan kekayaan. Itu kalau ada peluang untuk kaya. Tapi jangan pernah buru kekayaan atas maksud nak dakwah. Itu salah. Kita miskin, kita nak jadi orang kaya supaya senang nak berdakwah, takkan terjadi. Kita ni tak ternama, tak terkenal, kita nak jadi terkenal kononnya untuk berdakwah. Itu tipu daya syaitan. Tapi kalau kita memang anak orang kaya, atau memang kita jenis harta banyak, tak tahu kenapa orang bagi, nak gunakan kekayaan untuk dakwah, boleh. Kalau kita tiba-tiba famous, tak tahu kenapa, Isa famous ke apa ke, tiba-tiba jadi famous, gunakan famous untuk dakwah, boleh. Jangan cari famous dan kaya untuk dakwah. Itu tipu je. Tak, saya nak jadi terkenal supaya saya boleh dakwah dah. Jangan percaya dengan tipu nasihat begitu. Lama-lama dia akan lari kita punya niat. Perlahan-lahan penampilan kita mula berubah. Kalau yang tudung labuh akan jadi singkat, kononnya supaya famous. Yang pakai kopiah hilang kopiah, buat rambut berjambul, kononnya untuk famous. Jangan percaya. Kalau memang kaya, gunakan kekayaan untuk dakwah. Kalau tak kaya, guna je apa yang ada untuk berdakwah. Jangan cari kekayaan. Kemudian nasihat yang ke-25, penutup. Penutup ni sebenarnya adalah doa je. Nanti baca sendirilah, terjemah. Tapi kita bacalah sekali lagi. Wahai anakku yang tercinta, kata Imam Al-Ghazali. Sesungguhnya aku telah tuliskan dalam warqah, lembaran kertas ini, apa-apa yang kau kehendaki, maka sayugianya kau mengamalkannya dengan isinya. Dan jangan kau lupa daripada mengingati aku dalam doamu yang baik-baik. Nampak? Bila kita dah banyak baca Imam Al-Ghazali punya kitab, selitkan dalam doa-doa kita, doa juga untuk para imam. Bila mana kita nak baca Yasin, nak baca tahlil, kita kan baca Fatihah tu, Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Rasulillah tu, niatkan juga a'immatur rasyidin. Wa a'immatur rasyidin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin. Niat tu, jangan niat ibu bapa kita je. Hadiahkan juga pada imam-imam. Lagi bagus kalau sebut nama mereka. Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i, imam-imam mazhab, imam-imam hadis sebut. Yang mana kita kenal. Hadiahkan kita punya doa-doa yang baik untuk mereka juga. Begitu. Sebab kita dah ambil banyak manfaat daripada kitab-kitab mereka. Di Imam Ghazali pun ada tuliskan, jangan engkau lupakan aku, jangan kau lupakan aku daripada mengingati aku dalam doamu yang baik-baik. Adapun doa yang kau mintakan itu, maka carilah lafaznya di dalam kitab-kitab yang sahih dan bacalah pula doa yang aku tuliskan ini pada sekian waktu. Khususnya doa setelah solat fardu. Jadi ini antara doa yang boleh kita hafal untuk jadikan doa solat fardu. Begitu. Sebenarnya doa ni yang ayah saya ajar. Saya ada 4 beradik lelaki. Setiap adik-beradik ayah saya bagi satu doa untuk baca. Jadi kadang-kadang kita orang kalau sembahyang jemaah kat rumah, lepas habis zikir, jadi waktu doa, macam contoh kalau subuh, subuh saya baca doa. Kan zuhur kan adik saya, kan asar bang saya, gila-gila 4 waktu. Jadi setiap kita orang ada doa masing-masing. Jadi baru saya perasan doa yang saya bagi saya waktu kecil tu, yang saya hafal doa ni punya, doa Imam Al-Ghazali yang saya hafal daripada kecil. Iaitu doa dia berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi ni'mati tamamaha min al-'ismati dawamaha min rahmati shumulaha wa min al-'afiyati husulaha min al-'aishi aradahu min al-umuri as'alahu min al-ihsani atammahu min al-'ami amma min al-fadli 'azama min al-lutfi anfa'ah ataupun min al-lutfi aqrabah. Allahumma kul lana wa la takun 'alaina. Allahumma khtim bi sa'adati ajalina wa haqqi bi ziyadati amanina wa kul bi 'afiyati ghudurina wa salina
waj'al ila rahmatika masirna wa ma'alna wasub sijala fika ala dhunubina ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا اللهم ثبت على نهج استقامة وعلينا مجيبة ندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار اللهم أعطي رقابنا أتقوا وأعطي رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وآخرنا من نار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا قوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baca terjemahan sekali lagi. Ya Allah, aku memohon agar Engkau daripada nikmat itu yang paling sempurna, dan daripada pemeliharaan itu yang paling kekal, dan daripada rahmat itu yang paling menyeluruh, dan daripada afiat itu yang paling berhasil, dan daripada kehidupan yang paling senang, dan daripada umur yang paling bahagia, dan daripada ihsanmu yang paling sempurna, dan daripada nikmatmu yang paling menyeluruh, dan daripada kelebihanmu yang paling enak, dan daripada lemah lembutmu yang paling dekat. Ya Allah, jadikanlah Engkau sentiasa pembela kami, bukan penghukum ke atas kami. Ya Allah, habiskanlah ajal kami dengan kebahagiaan, memberikanlah kepada kami yang lebih baik daripada apa yang kami harapkan, dan iringilah pagi dan petang kami dengan keafiatan, dan jadikanlah kesudahan kami dan kemuncak cita-cita kami untuk mendapatkan rahmat-Mu, dan tuangkanlah hujan yang lebat daripada kemaafan-Mu ke atas dosa-dosa kami, dan sentiasalah Engkau memberikan nikmat kepada kami dengan memperbaiki segala keaiban kami, dan jadikanlah takwa itu sebagai bekalan kami, dan jadikan pula kesungguhan kami di dalam memperjuangkan agama ini, dan jadikanlah tawakal dan pegangan kami hanya dengan Engkau. Ya Allah, tetapkanlah kami berada di atas jalan istiqamah, dan lindungilah kami di dunia ini daripada mengerjakan perkara-perkara yang mengakibatkan penyesalan kami di hari kiamat nanti, dan ringankanlah beban-beban dosa kami, dan kurniakanlah kepada kami kehidupan hamba-hamba-Mu yang baik, dan jauhkanlah kami daripada segala kejahatan orang-orang yang jahat, dan lepaskanlah leher kami daripada dan leher ibu bapa kami dan seluruh saudara kami yang lelaki dan perempuan dari belenggu api neraka. Semuanya itu dengan berkat rahmat-Mu, wahai Tuhan yang mulia, wahai Tuhan yang maha pengampun, wahai yang maha pemurah lagi menutup aib kami, wahai Tuhan yang maha mengetahui dan maha perkasa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang pengasih daripada segala yang pengasih, wahai Tuhan yang dahulu daripada segala yang terdahulu, wahai Tuhan yang kemudian daripada segala yang kemudian, wahai Tuhan yang mempunyai kekuatan yang kukuh, wahai Tuhan yang sangat mengasihani orang-orang miskin, dan Tuhan yang terlebih kasih sayang daripada orang yang berkasih sayang. Tiada Tuhan yang layak disembah selain daripada Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk di kalangan orang yang menzalimi dirinya sendiri. Semoga rahmat Allah Ta'ala dan kesejahteraannya sentiasa tercurah untuk penghulu kami Nabi Muhammad SAW, dan untuk sekalian keluarga dan para sahabatnya, dan segala puji tertentu bagi Tuhan, bagi Allah Tuhan sekalian alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Maka kitab ini diterjemahkan oleh Syekh Fahmi Zamzam. Telah selesai terjemahan kitab Ayyuhal Walad pada hari Isnin 29 Jamadul Akhir 1417 bersamaan dengan 11 November 1996 di Masjid Jami' Delhi, India. Walhamdulillahirabbil alamin.